Pengumuman DAP untuk mengadakan Kongres khas pada 12 Julai depan bagi menentukan sama ada pemimpin partinya dalam kabinet perlu meletakkan jawatan disifatkan hanya permainan persepsi politik. Bekas Naib Presiden MCA Datuk Seri T. Lian Ker berkata, Kongres itu bukan petanda sebenar parti itu akan meninggalkan kerajaan Madani. Beliau berkata pengalaman politik menunjukkan ugutan keluar kerajaan lazimnya hanya bertujuan meredakan tekanan dalaman serta memberi isyarat kepada akar umbi dan bukannya keputusan muktamad. Tambahnya, skrip yang diwawarkan Setiausaha Agung DAP, Eternal Look Siu Fook bukan baharu. Sebaliknya, MCA pernah melakukan perkara sama apabila Presidennya Datuk Seri Wee Ka Siong menyatakan mesyuarat agung tahunan AGM parti akan menentukan masa depan MCA dalam Barisan Nasional BN dan Kerajaan Perpaduan. Dalam kedua kes ini, kitarannya hampir serupa iaitu liputan media yang hangat, mobilisasi emosi akar umbi, laungan demokrasi parti sebelum berakhir dengan keputusan senyap untuk kekal dalam kerajaan. Terdahulu, Anthony dilaporkan berkata parti itu akan mengadakan kongres khas bagi membolehkan perwakilan parti menentukan sama ada pemimpin parti dalam kerajaan harus meletakkan jawatan atau tidak.